Bayangkan umur 13 hingga 22 tahun tapi masih tak ada sijil kelahiran. Kisah ni berlaku di Sungai Jejawi, kampung Sungai Timah di Teluk Intan. Selama ni mereka 7 beradik ni hidup tanpa dokumen pengenalan diri. Yang paling muda 13 tahun dan yang paling tua 22 tahun. Tanpa sijil kelahiran, banyak perkara jadi susah. Sekolah, urusan, bantuan, dokumen rasmi dan macam-macam lagi. Semua ni berlaku sebab masalah pengesahan perkahwinan ibu bapa mereka. Perkara yang kita nampak kecil tapi memberi kesan yang besar kepada anak-anak. Tahu tak yang konvensyen mengenai hak kanak-kanak menyatakan bahawa setiap kanak-kanak perlu didaftarkan sebaik sahaja dilahirkan. Setiap kanak-kanak ni juga berhak mempunyai nama, berhak mendapat kerakyatan dan seboleh mungkin berhak mengetahui serta dijaga oleh ibu bapa mereka. Tapi ada berita yang menggembirakan. Pegawai dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN Perak datang sendiri ke rumah mereka. Bukan sekadar melawat tapi membawa sesuatu yang sangat bermakna. 7 beradik ni telah mendapat sijil kelahiran mereka. Ini semua melalui program turun padang dipanggil Mekar. Program ni membantu golongan yang susah mengurus dokumen seperti warga emas, OKU dan penduduk pedalaman. Tahun lepas sahaja di Perak sebanyak 378 program Mekar telah dijalankan dan lebih 1,500 permohonan diterima dan ribuan khidmat nasihat diberikan. Ini adalah permulaan masa depan yang cerah buat mereka. Selama ni mereka hidup tanpa sijil kelahiran. Hari ini 7 beradik di Teluk Intan akhirnya mendapat identiti mereka.